Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang takut nak parking dengan kereta X50 yang terbaru ni, sekarang makin lebar, makin selasa, jangan risau, dia ada auto parking assist untuk anda. Macam mana tu? Jom, kita masuk dalam. X50 terbaru ni dilengkapi dengan sistem apa? Sistem apa tu? Automated Parking Assist. Okey, siapa-siapa yang macam was-was nak parking, rasa takut nak parking, kita boleh settle dengan satu jari saja, klik terus settle. Jom kita tengok. Dekat skrin yang besar ni kita ada macam-macam feature, tetapi ada satu saja sistem yang kita nak guna, iaitu sistem APA. Nampak tak ni? Dia dah setengah scan. Anda dah tekan klik apa, dia akan scan kiri dan kanan mana nak parking. So kita bergerak sedikit sahaja, kita cari. Okey, kita slow-slow mencari parking. Nampak tak dia detect ke tak? Kita nampak tak ada dua slot parking yang tersedia. Kita boleh pilih yang mana satu, kiri atau kanan. Saya pilih yang paling dekat dengan saya. Okay, so kita nak start, kita tekan start. Nana nampak dia suruh release the brake and steering wheel. Saya lepaskan tangan dekat steering wheel dengan brake. Boleh tengok, saya tak pegang apa-apa, kaki saya pun clear. Kita tengok, dia bergerak dengan sendiri. Okay, kita boleh nampak dekat kamera ni, dia berpusing, dia ambil angle, dia scan sekeliling dan beritahu parking in progress, please pay attention lah. Kita nampak dia pusing dengan sendiri, tuan-tuan dan puan. Saya tidak ada apa-apa, kacau, automatic full. Okey, kalau nampak dia bergerak, saya tak buat apa-apa pun. Ini fully sistem X50 terbaru. Dah parking ngam-ngam, tuan-tuan dan puan. Dia dah kirakan distance untuk anda. Saya tak perlu tekan apa-apa, dia automatic masuk gear park. So saya tinggal tutup enjin, buka seatbelt, keluar, dah settle. Senang dengan satu klik jari, satu tekan jari, anda dah boleh parking dengan simple. Okey, jadi jangan lupa datang ke Anggerik Motor Senai. Saya Hafiz, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.